Okey, saya ke part soalan lazim. Yang pertama, apa risiko Business Max Blue? Business Max Blue ni tak ada risiko. Sebab apa? Macam tadi saya bagi tahu yuran keahlian untuk ahli Max Blue ni hanya RM35 sahaja. Jadi tak ada risiko apa-apa. Tuan-puan hanya bayar RM35. Lepas tu kita bagi pula produk percuma. Dan kalau contoh tuan-puan pilih pula minyak urat sendi ni, harga dia lagi mahal daripada yuran ni. Macam contoh saya tengok, saya tunjukkan dekat sini. Harga dia untuk minyak urat sendi adalah RM45 untuk ahli. Jadi lagi untung lah, lagi untung tuan-puan. Daftar RM35 dapat pula produk yang lagi mahal daripada harga dia. Jadi tak ada rugi apa-apa pun, tak ada risiko apa-apa. Hanya bayar RM35. Sekarang ni ada promosi, dapat produk percuma pula tu. Okey, soalan yang kedua. Kenapa Business Max Blue ni lebih bagus daripada affiliate TikTok, Shopee ataupun agent stocking? Sebab apa tuan-tuan dah tengok dekat sini? Ini adalah untuk TikTok, Shopee, affiliate lah. Jadi customer ni dia bebas membeli. Bebas membeli. Maksudnya bulan ni dia beli dengan Ali. Bulan depan dia nak repeat, dia beli dengan Abu pula. Bulan 3, bulan seterusnya dia nak repeat, dia beli dekat kedai runcit. Jadi dia tak ada terikat. Tapi bila tuan-puan jadi ahli Max Blue dan customer tu tuan-puan jadikan dia sebagai generasi satu tuan-tuan, kita dah ikat dia, kita dah lock dia, jadi kita punya memang akan sentiasa repeat dekat link yang sama. Maksudnya contoh, Ali jadi generasi satu tuan-tuan kan. Jadi kalau contoh dia beli untuk bulan 4, dia beli kan. Dia nak repeat untuk bulan 5, dia masih beli dekat dalam link yang sama, dekat tempat yang sama, dan tuan-puan akan dapat bonus daripada dia punya pembelian. Jadi itu adalah perbandingan kenapa affiliate TikTok ni, kenapa Max Blue ni lagi bagus daripada affiliate TikTok. Okey. Soalan yang ketiga, kenapa target 10 orang sahaja? Sebab walaupun kita target 10 orang sahaja, tuan-puan dah boleh dapat bonus sehingga RM200,000 sebulan. Walaupun kita fokus hanya 10 orang, tapi tuan-puan dah boleh dapat jumlah bonus yang sangat besar, iaitu RM200,000 sebulan. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, kalau generasi satu ni lebih daripada 10 orang, ada 100 orang, ada 1000 orang. Jadi lagi besar bonus yang tuan-puan akan dapat. Cuma kita tak nak membebankan ahli-ahli Max Blue ni. Kita tak ada pun cakap dengan tuan-puan, kita syarat dia adalah dapat generasi satu seramai 100 orang. Kita tak ada, sebab kita tak nak membebankan. Tapi cukup dengan 10 orang pun dah dapat sampai RM200,000. Macam tu sahaja, sebab kita nak tuan-puan tak rasa terbeban. Semua orang pun ada kawan, ada adik-beradik yang boleh cukup sekejap saja untuk 10 orang. Okey, soalan seterusnya. Kalau saya tak mampu cari 10 orang, masih dapat income ke? Betul, masih boleh dapat income. Saya bagi contoh dekat bahagian bonus tadi balik. Contoh tuan-puan tak ada, generasi bawah ni tak ada, tuan-puan boleh dapat income lagi ke? Boleh dapat dengan pembelian peribadi macam ini. Kita untuk belian peribadi, tuan-puan akan dapat 5% bonus. 5% bonus, contoh tuan-puan beli 20 PV kan, jadi akan dapat RM1. Tapi itu je lah, tuan-puan akan dapat jumlah yang kecil berbanding kalau tuan-puan ada generasi yang dekat bawah. Jadi kalau tuan-puan tak boleh nak cari ahli pun tak ada masalah, belian peribadi pun masih boleh dapat bonus RM1. Tapi jumlah dia kecil lah berbanding kalau ada ahli. Sebab tu kita galakkan tuan-puan ada ahli bawah generasi satu untuk kembangkan tuan-puan punya income. Okey, soalan seterusnya. Kalau orang bawah saya tak aktif, saya akan rugi ke? Tuan-tuan tak akan rugi. Sebab apa? Sebab kalau saya bagi contoh, tuan-puan ada generasi satu ni 10 orang. Tapi yang aktifnya hanya seorang kan. Yang aktifnya hanya seorang sahaja dekat sini. Jadi dia pun akan cari 10 orang. Jadi tak akan rugi apa, sebab yang ini pun akan cari 10. Dia akan bergerak juga walaupun dia hanya seorang, tapi dia masih bergerak. Tapi dia punya amount jumlah bonus yang tuan boleh dapat mungkin agak kecil sikit berbanding yang tadi. Tapi masih lagi besar, boleh dapat RM200,000 sebulan. RM22,000 sebulan. Tapi jumlah yang sangat-sangat besar jugalah. Cuma dia punya ni apa ni?
kecil sikit lah, tapi tak ada rugi apa-apa pun kalau orang bawah tu tak berapa nak aktif. Jadi lebih baik kita, sebab tu kita cakap tadi, siapa yang sesuai adalah mereka yang nak jana pendapatan dan juga mereka yang nak guna produk kita. Jadi kalau diorang memang pengguna produk dan diorang memang nak jana pendapatan, confirm diorang akan aktif buat belian hanya 20 PV sahaja. Okey. Seterusnya, perlu buat belian setiap bulan untuk dapat bonus ke? Betul, perlu buat belian 20 PV minimum. Sebagai contoh tadi adalah contoh tuan-puan repeat habatus sauda sebotol setiap bulan pun dah layak untuk dapat bonus. Ataupun bulan ni beli habatus sauda, bulan depan nak try benda lain pula, beli shower gel pun dah dapat 20 PV. Itu sahaja syarat dia. Syarat dia sangat-sangat minimum. Okey, tapi perlu buat pembelian lah untuk dapatkan bonus. Seterusnya, bonus syarikat bayar macam mana? Kita akan transfer melalui kepada bank masing-masing lah. Saya minat tapi saya tak pandai cerita. Tuan-puan tak perlu cerita. Macam saya cakap tadi, tugas tuan-puan hanya bagi tahu sahaja. Sorry. Hanya bagi tahu sahaja dekat tugas tuan-puan hanya ini sahaja, 3 ni sahaja. Hanya bagi tahu kepada jiran-jiran, kawan-kawan. Tak perlu pun nak buat cerita, nak cakap yang Max Blue ni, macam ni, cara nak buat macam ni. Tak perlu, sebab tuan-puan hanya perlu bagi tahu sahaja. Cakap je, kau dah jadi ahli Max Blue, contoh kan. Jadi kalau dia cakap macam mana nak jadi, tuan-puan hanya bagi link Zoom sahaja. Bagi link Zoom, nanti diorang akan faham. Macam tu sahaja. Biar pihak HQ yang ceritakan. Lepas tu tuan-puan boleh daftar diorang jadi generasi 1, insya-Allah. Okey, sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang dan sangat-sangat simple bisnes Max Blue ni. Okey, kenapa perlu join sekarang? Sebab macam tadi saya cakap, berapa lama rangkaian ni nak berkembang kan? Saya cakap tadi mengambil masa, contoh fokus kita dekat generasi 1. Okey, fokus kita dekat generasi 1 kan. Contoh kita ambil masa dekat sini 1 bulan. Yang bawah ni dia mengambil masa semua total up semua dia dah ambil masa 6 bulan. Sebab kita bukan bisnes yang menjanjikan macam hari ni tuan-puan bayar RM35, esok tengok dalam akaun ada RM200. Tak, kita bukan yang macam tu. Tuan-tuan masih perlu ada usaha untuk ajak 10 orang untuk jadi generasi 1. Jadi dia masih mengambil masa. Jadi kalau contoh tuan-puan join cepat, join sekarang bulan 3 ni, tuan-puan dapat pula CB, join kita punya cabutan bertuah. Lepas tu mana tahu bulan 4 tuan-puan dah dapat RM100, RM150 bonus daripada Max Blue. Kita tak tahu kan, rezeki masing-masing. Jadi kalau tuan-puan join cepatlah tuan-puan boleh dapat bonus. Ataupun tuan-puan daftar sekarang, mungkin bulan 12 nanti dah boleh dapat income yang sangat besar sampai RM10,000 sebulan, RM20,000 sebulan. Kita tak tahu. Jadi sebab tu kita kena join cepat. Okey, soalan seterusnya, perlu buat konten, perlu buat live ataupun perlu simpan stok? Tak perlu. Okey, macam saya cerita tadi, tugas ahli-ahli Max Blue hanya dekat sini sahaja. Dekat sini sahaja tugas kita. Hanya perlu bagi tahu sahaja dan bagi link Zoom, lepas tu boleh daftar diorang jadi ahli. Tak perlu nak buat Zoom, tak perlu nak buat live, tak perlu nak buat video. Cuma kalau contoh tuan-puan nak buat status WhatsApp, itu tak ada masalah. Kira macam yang simple-simple kan. Macam tu sahaja. Jadi apa? Soalan tadi, perlu simpan stok ke? Tak perlu juga. Sebab beli hanya untuk guna sendiri sahaja. Okey, tuan-puan beli hanya untuk guna sendiri sahaja pun dah boleh dapat bonus. Okey, syarat kita sangat-sangat minimum. Hanya 20 PV dalam RM30 sahaja pun dah dapat bonus. Tak perlu pun nak beli sampai 10 botol batu sauda, 30 pack kopi ke, tak perlu. Hanya beli 1 botol, 1 paket, insya-Allah dah boleh dapat bonus. Okey, itu sahaja soalan lazim kita lah. Soalan yang normally orang tanya. Ada tak yang tuan-puan yang nak tanya soalan dekat sini? Sebab saya punya slide pun dah habis, dah sampai ke hujung lah. Jadi yang mana ada soalan boleh terus tulis dekat chat. Saya akan respon. Ada tak yang nak tanya soalan ataupun yang nak sharing pendapat ke, nak bagi idea ke, boleh tinggalkan komen. Nanti kita respon. Kan, sebab apa?
Sebab bisnes Max Blue ni bisnes yang sangat-sangat senang. Hanya perlu acak 10 orang sahaja tugas tuan-puan. 10 orang ni kita boleh masukkan adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Kenapa saya cakap adik-beradik pun boleh? Sebab adik-beradik ni setiap adik-beradik kita ada kawan yang berbeza. Abang kita kawan dia lain daripada kita, betul tak? Adik kita pun kawan dia lain daripada kita. Jadi sebab tu dia punya akan bawahan tu pun dia akan berkembang secara automatik. Tak ada masalah. Ada yang mendaftarkan anak diorang. Sebab apa? Sebab daripada sekarang diorang dah mulakan untuk anak diorang tu jalan income. Mungkin bila diorang anak dah 18 tahun dan nak sambung belajar dekat luar, diorang boleh gunakan apa bonus daripada Max Blue yang terkumpul untuk tanggung dia punya belajar tu sekarang. Jadi tak ada masalah kalau contoh tuan-puan nak buka untuk anak ke, tak ada masalah. Boleh sahaja. Okey, saya punya slide pun dah habis. Saya rasa kalau tak ada soalan, saya akan stop lah kalau dah tak ada soalan.